Hari ni saya buat satu lagi projek di studio artistik, iaitu menukar meja biasa yang tinggi tu kepada meja Jepun. Jom kita tengok macam mana saya buat. Kerja ni bukanlah kerja mudah ya. Kalau korang tengok, meja ni memang padu ya. Kaki besi, kayu dia memang kayu padat. Berat jugalah. Tapi tak ada hal. Demi murid-murid, kita layankan juga. Alright. Ada orang datang pula. Mantap Majan. Tiba-tiba tak boleh buka dah. Okey, dekat situ nanti saya pause kan. Bukan dekat main ni lah. Ini. Itulah kehidupan ya. Kita kena enjoy. Relax-relax, santai-santai buat kerja. Barulah kerja jalan dengan lancar. Kita sambung balik ya. Tujuan saya buat meja ni selain untuk mendapatkan ruang, kursi-kursi asalnya sebenarnya banyak dah rosak kan. Jadi saya fikir-fikir lebih baik duduk atas lantai dan murid buat di atas meja Jepun. Setakat ni murid-murid memang santai lah ya, siap menerap, baring, bagai dan berdiri sini. Jadi saya cuba mewujudkan suasana yang kondusif ya dalam studio artistik saya ni. Okey, dah settle potong 6 biji meja ya. Sebelum kita bawa masuk meja ke dalam studio artistik, kita cuci dulu. Vacuum siap-siap supaya senang nanti. Inilah caranya saya masukkan meja ya, 6 biji meja menggunakan roda dekat kaki dia tu, ada roda sebenarnya. Alright, dah settle, kita test dulu. Okey, ciao.